masyarakat kita ni dia akan terbahagi kepada dua. Masyarakat yang dia menegur untuk benda-benda kecil, benda-benda baik, tapi ditegah atas hujah yang jangan tengok buruk dia je. Contoh, baru ni ada seorang influencer ni, dia buat konten menegur kesalahan orang lain. Lepas tu ada yang komen, dia kata you tegur kesalahan orang tu betul, tapi you mempromosi vape, parabat lah apa semua tu, itu dosa juga. So itu satu lagi, ada juga dia buat konten-konten tu tapi dia pakai seluar pendek. So bila orang tegur seluar pendek, dia kata jangan tengok buruk tu. Banyak lagi kebaikan yang dia buat. So apa pendapat hang? Mungkin contoh, satu keburukan dia buat tu, let's say kalau kita kata benda tu matrix, satu keburukan dia buat, dia satu dosa, tapi dia ada 5 kebaikan dia buat, ada 5 pahala yang lain dia menyumbang kepada masyarakat. So apa pendapat hang? Kita bukanlah hakim kan, nahnu du'at. Kita ni adalah pendakwah saja. Wala qudah, kita ni bukan yang menentukan kau ni akan banyak pahala ke banyak dosa. Kita tak pergi along untuk kita matrixkan benda tu pun. Cuma kita bila nampak orang tu buat kebaikan, kita pujilah. Kalau orang buat keburukan, kita tegur. Cuma dalam konteks tadi, dia menegur seseorang dalam secara public dan dia pakai vape. Itu yang berlaku dalam falasi masyarakat kita yang teruk lah sekarang ni. Yang bukanlah masyarakat kita sekarang, dia lebih kepada cara fikir kita. Selalunya bila orang tu buat benda baik, kita tak appreciate benda baik. Bahkan kita kata, kau nak buat benda baik, tudung pun tak pakai. Kita kena lihat benda tu spektrum yang berbeza. Tudung satu kesalahan, dia buat benda baik tu satu kesalahan. Kita jangan samakan. Dan benda tu pun jadi kesan kepada orang nak buat benda jahat. Aku tak pakai tudung, tapi aku solat. Contoh, tak pakai tudung tu satu benda berbeza, solat tu benda yang berbeza. Kita sebut sekarang ni bukan isu solat, kita sebut isu tak pakai tudung. Yang orang yang pakai vape tu, dia bukan isu yang dia meletakkan vape, tapi dia sebut benda yang lain.